dengan situasi kita pada hari ini. Tahukah tuan-puan semua bahawasanya zaman kaum Ad adalah zaman pertama kali manusia mula berjinak dengan high technology. Mula berjinak dengan keupayaan keilmuan yang begitu tinggi. Dan ini digambarkan dari dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang saya petiklah beberapa yang mampu saya petik sebentar lagi. Dalam bahasa mudah ada 3K yang menimpa kaum Ad. Ada 3 kelebihan yang ada kepada kaum Ad. Mereka adalah bangsa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala tubuh yang sangat sasa. Fizikal mereka greater daripada kaum-kaum sebelumnya. Pendek kata, K pertama ni kuat. Quwwatul jisim. Saiz mereka sangat besar berbanding orang-orang sebelum mereka. Dah lah orang-orang sebelum mereka ni dah berapa beza sangat dengan kita. Ini kan pula cucu cicit kepada Iram, cucu cicit kepada Sam bin Nuh ini Allah berikan mereka kekuatan jasad. Ini dinyatakan dalam surah Al-Fussilat. Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, qalu man ashadda minna quwwah. Bagi tahu saya, bagi tahu kita orang, siapa boleh lawan kami? Boleh smackdown ke kami ni? Kami bukan mudah untuk ditumbangkan. Ibarat raksasa manusia yang memang sukar untuk dikalahkan. K yang kedua, kaum Ad ini sidang pendengar, K yang kedua adalah mereka ini sangat kaya sampai boleh membazir. Sampai digambarkan Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara, mereka duit punyalah banyak sampai boleh bina monumental buildings. Mereka boleh bina bangunan-bangunan tinggi di atas bukit-bukit tinggi sekadar untuk main-main. Sekadar nak tunjuk simbol mereka sangat kaya, sangat maju. Bukan nak duduk pun. Di dalam Al-Quran dinyatakan, ya, Nabi Hud berkata kepada mereka, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun? Apakah kamu ni, wahai kaumku, boleh sanggup kamu bina binaan atabnun di setiap dataran tinggi, bangunan-bangunan sekadar ayah, sekadar simbolik nak bagi tahu pada orang yang kita ni ada kekayaan. Ta'buthun, yang mana kamu semua bina benda tu bukan kamu duduk pun, membazir. Artinya tuan-tuan, cerita pencakar langit ni bukan cerita baru-baru. Orang-orang dulu bahkan mereka punyai sesuatu kelebihan yang belum tentu kita ada pada hari ini. Mereka bina binaan-binaan tinggi di dataran-dataran tinggi ayatan. Ayatan ni maknanya simbolik supaya orang nampak. Orang daripada negara-negara lain lalu di kawasan ni nampak. Hebatnya mereka. Mereka punya bangunan tinggi-tinggi, hebat-hebat. Padahal tak ada orang pun duduk kat situ. Dan K yang ketiga adalah mereka sangat kreatif. Keilmuan mereka sangat tinggi sampai kemahiran mereka dalam arkitektur, dalam kejuruteraan ini menyebabkan mereka boleh menukar gunung ganang menjadi istana-istana mereka selamat daripada gangguan cuaca. Iaitulah Allah berfirman atas lisan Nabi Hud AS dalam surah Syu'ara, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Bagaimana kalian boleh untuk memahat bukit, memahat gunung, kemudian dijadikan masani', istana tempat kalian duduk, dan kalian berharap dengan dapat berada di dalam istana dilindungi oleh benteng-benteng kukuh yang kalian ukir dengan sangat dahsyat, kalian mahu hidup selamanya? Itulah gambaran kelebihan yang Allah beri sementara kepada kaum Ad, ya, iaitulah kaum Nabi Hud AS. Apa yang mahu saya fokuskan dalam segmen kita petang ini adalah tak ada guna sidang pendengar kalau kita tubuh sihat. Tak ada guna sebenarnya kalau Allah beri kita kekayaan yang sangat melimpah ruah. Tak ada guna kalau kita ada keilmuan yang sangat tinggi dan daya pemikiran yang begitu hebat, selagi kita mencabut agama dan apa yang Nabi sampaikan kepada kita tidak ada di dalam hati sanubari kita. Tak ada guna kesemua ini, kerana Allah telah menyatakan, ya, pandang, perhatikan, tolong tengok apa kesudahan cerita kaum Ad yang saya bacakan tadi. Saya nak tarik perhatian Ustaz Syafiq, ya, kenapa Al-Quran merakamkan cerita ini dalam bentuk Allah mencabar kita untuk melihat
tidakkah kamu perhatikan? Alam tara. Ra'a adalah perbuatan mata, bukan telinga. Kalau telinga, alam tasma'. Tetapi Al-Quran memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara. Bukankah kamu tidak memerhatikan? Tidakkah kamu sepatutnya memperhatikan? Apa kesudahan kaum Ad? Soalannya, Nabi tidak pernah mampu, Nabi tidak pernah hidup pada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Macam mana nak tengok? Kalau dengar, itu tak pelik. Tapi bila Allah suruh tengok, tengok macam mana? Benda tak ada depan mata saya. Macam orang balik daripada, yelah, macam kita nak kongsi dengan kawan-kawan kita. Kau dah tengok dah cerita siapa kan? Orang tak pelik lah orang guna perkataan kau dah tengok ke belum. Tapi kalau sesuatu perkara yang manusia tidak pernah menonton filmnya, tidak pernah melihat dengan matanya, mana mungkin orang akan kata kau dah tengok ke belum Hantuah. Kalau kamu dah dengar ke belum Hantuah, itu tak pelik, maknanya kita dah pernah dengar ceritanya. Tapi kalau kau dah pernah tengok tak Hantuah, tengok macam mana? Aku tak pernah tengok pun cerita dia, filem tak pernah ada. Jadi ini suatu persoalan besar bermain di fikiran kita semua. Apa maksud di sebalik ayat ini, sidang pendengar? Kenapa Allah minta Nabi untuk membuka matanya kepada apa yang berlaku kepada kaum Ad? Mata di sini merujuk kepada mata apa? Kerana mata kasar tidak pernah menyaksikan apa yang berlaku depan mata, iaitu kaum Ad. Maka di sini kita perlu faham satu perkara, bahawasanya ada mata satu lagi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita perhatikan betul-betul. Dan minggu lepas jangan lupa kita sudah berbincang satu persoalan besar di sebalik cerita Nabi Hud, iaitu kenapa Nabi beruban, tumbuh rambut-rambut putih di kepala Nabi yang sangat mulia sallallahu alaihi wasallam dengan surah Hud. Inilah dia jawapannya. Allah mahu kita melihat seolah-olah kita melihat, seolah-olah kita tengok filem, seolah-olah benda tu berlaku depan mata dan kita rasai betul-betul. Filem dengan dokumentari beza ke tidak, Ustaz Syafiq? Beza. Tengok dokumentari mungkin tak ada perasaan. Okay, I know that. Okay, so what? Tapi kalau kita tengok filem, tuan-puan mesti pernah tengok kot cerita-cerita filem-filem inspirasi kan? Mesti kita rasa something yang akan mengubah kita. Filem dia bukan dokumentari. Filem ni dia ada script writer dia. Dia ada pengarah dia. Jadi kita kena ingat cerita Nabi Hud alaihi salam, cerita kaum Ad ini, Allah mahu seolah-olah kita tengok filem. Script writer dia bukan manusia. Script writer dia Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dalam cerita-ceritanya. Allah tak bawa dialog yang direka-reka. Dialog yang Allah bawa, filem yang Allah bawa ni benar keluar daripada mulut Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya. Dan Allah maha pencipta. Maknanya filem ini ada tujuan, bukan profit tujuannya. Ini filem Allah tujuannya untuk mengembalikan manusia kepada tujuan penciptaan. Maka sebab itu saya tertarik kepada kata-kata para ulama. Mereka berkata cerita kaum Ad ni boleh selesai dalam 3 ayat je. Tetapi Al-Quran ada 68 ayat, Ustaz Syafiq. Saya ulang balik. Cerita kaum Ad kalau nak diceritakan dengan sangat sempoi, dengan sangat mudah, ibarat subjek sejarah yang nak sampaikan kepada anak murid, 3 ayat dah selesai. Tapi Al-Quran ada 68 ayat dalam 10 surah. Kenapa? Sebab Al-Quran tidak bermudah-mudahan membawa cerita ini. Sebab kalau setakat cerita je, okey, saya tahu tentang Ad, so what? Apa kaitan dengan saya? Mentality ni kan ada pada kita kan. Okey, sejarah, so what? Apa kaitan? Tapi 68 ayat bukan sedikit, sedang pendengar. Dan kebanyakannya uslub dialog. Bukan naratif punya penceritaan. Maksudnya bukan dalam bentuk berita. Dia adalah dalam bentuk filem. Saya boleh katakan macam tu. Kenapa saya katakan begitu, sidang pendengar? 3 ayat ni mudah je. Kalau saya kaji Al-Quran mengenai cerita Ad ini, saya boleh simpulkan pada 3 ayat je. Kalau saya nak simpulkan dengan mudah. Dan mungkin ayah-ayah ibu-ibu di luar sana boleh tanyalah. Kalau anak minta cerita tentang Nabi Hud, apa kita nak cerita? Maybe 3 ayat ni je lah kita punya weapon kita. Pertama, Ad
adalah kaum yang mampu membina bangunan tinggi dan menukar bukit bukau menjadi istana. Mereka telah berdusta kepada Nabi Hud yang telah diutuskan, dan mereka telah dimusnahkan Allah dalam angin yang ditimpakan kepada mereka 7 malam 8 hari. Selesai. Full stop. Selesai dah Ustaz Syafiq. Tapi soalannya, did you feel anything? Ada kita rasa apa-apa daripada 3 patah ayat ni? Maka tak cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tak mampu kupas ya ke semua ayat-ayat ini, dan kita bukan kuliah tafsir ya sidang pendengar. Tetapi cukuplah dengan soalan yang saya timbulkan tadi, alam tara. Tolong bayangkan betul-betul babak-babak ini, baca dengan penuh kemahuan yang tinggi untuk mendalami, seolah-olah kita sedang membayangkan peristiwa itu berlaku depan mata. Saya bagi contoh ya, saya bagi contoh. Satu ayat berbunyi dengan satu ayat lagi berbunyi begini, ya. Tuan puan boleh bandingkan ya, ayat naratif dengan ayat dialog. Kenapa Al-Quran bila cerita tentang Nabi Hud, babak-babak dialog banyak ditontonkan kepada kita? Kerana isunya adalah isu ada kita rasa sesuatu. Contoh ayatnya begini Ustaz Syafiq. Ayat bahasa Melayu lah. Setiap kali disuruh solat, Mamat seringkali berkasar dan menengking semula emaknya. Emaknya selalu mengingatkannya tentang bahaya anak derhaka. Derhaka pada Allah, ya, tak solat, dan derhaka pada mak. Okey, selesailah. Itu ayatnya Ustaz Syafiq. Sangat naratif, sangat berita. Okey. Bandingkan pula dengan ayat ni. Dia ada dialog dia. Berkata Mamat pada maknya, "Mak ni tak habis-habis merepek. Saya duk seronok main dengan kawan-kawan ni. Mak suruh saya solat. Apa saya dapat kalau saya solat awal waktu pun, Mak? Mak nak bagi apa saya kalau saya solat awal? Saya taklah sebodoh, Mak." Tengok tu. Ada beza tak perasaan kita, emosi kita dalam 2 ayat tadi? Ayat pertama, okey, dia anak yang jahat, tapi apa kaitan dengan saya? Apa kaitan dengan, yalah, saya yang membacanya. Tapi ayat yang kedua, kita rasa bersangatannya dia tu berlawan dengan maknya. Dan aku pun mungkin ada perangai macam tu sebab word tu pernah keluar daripada mulut aku. Tengok bagaimana Quran menghubungkan cerita dulu dengan kita pada hari ini dengan pendekatan dialog. Saya akhiri cerita ringkas saya dengan dialog yang saya nak tunjukkan sekarang. Berlaku antara kaum Nabi Hud dengan Nabi Hud alaihissalam. Ini adalah klimaks perjuangan Nabi Hud alaihissalam, di mana kaumnya berkata, qalu